Jangan kata I besok hati, okey? Nak derma ke, nak bersedekah ke, cara potong gaji, dapat konsen tak? Okey, bukan pasal RM1 atau RM2 atau RM50 yang nak dipotong ataupun yang dipotong, tapi kaedah tu potong. Ada orang ni susah, potong. Dia macam ada sedikit elemen paksa. Jadinya I tak setuju. Jangan kata besok hati, I tak setuju. Memang kita faham kepayahan dialami oleh kawan-kawan kita dekat sana, tetapi untuk mendapatkan sokongan keuangan begitu, ialah nak support sara hidup dia orang sementara tak ada rumah, kehidupan seharian, kepayahan selai sepinggang, tak ada kereta, tak ada gadget, phone, tak ada segala. Okay. Banyak cara lain. Kita createkan awareness, kita banyakkan kesedaran di kalangan masyarakat. Kita tak payahlah nak terapkan bahawa apa-apa berlaku kita potong gaji. Tak payah, biarlah dengan kerelaan. Kenapa takut kalau dengan kerelaan tak ada orang bersedekah, tak ada orang menderma? Tak juga, isn't it? Now pun ramai orang memang prihatin. Memang kita tahu kepayahan itu dan kita sendiri menghulurkan bantuan. Tak manislah buat ada macam paksa begitu. Boleh buat macam ni, mudahkan cara tu boleh. Siapa yang nak menderma melalui potong gaji, ada cara dia, silakan isi borang ke, ada hot center ke, call, potonglah tiap-tiap bulan pun tak apa, selama setahun pun tak apa. Maknanya inisiatif orang tu dengan kesedaran dia nak buat begitu. Tapi kalau pukul rata pejabat awam Selangor, kita potong daripada grade berapa ke grade berapa, banyak ini, sebab exco pun dah gini, orang ni pun dah gini, orang ni pun dah gini. Paksa. No, cara tu tak setuju. Nak ambil lawyer lagi? Nak saman? Jangan ada yang terlepas ni. Mesti saman dah dapatkan pampasan. Kita tak mahu nanti cerita yang sebegini tiba-tiba tutup dan senyap, tidak ada yang bertanggungjawab. Siasat sampai ke akar umbi, mesti ada yang bertanggungjawab. Mesti. So, kita support ramai-ramai. Jom kita menderma dengan rela hati, bersedekah dengan seikhlasnya, sehinggalah kawan-kawan kita ni kuat kembali, berdikari kembali dan ada lebihan untuk hire lawyer and saman. Dah tak ada siapa sangat nak kau saman je lah. Get lawyer advice, saman someone. Bukan sebab hasad dengki, bukan sebab busuk hati, bukan sebab politik, tetapi pengajaran. Ini bukan bencana alam yang tiba-tiba. Kita tak ada gempa bumi. Kita tak ada gempa bumi susulan daripada Myanmar. Ini triggered by something. Orang tak boleh buktikan siapa yang bersalah, saman lah. Pemaju ke, Petronas ke, Negeri Selangor ke, saman je lah. Seek advice from lawyer, and kita war-warkan supaya kita semua support seikhlas hati.